Penduduk Taman Universiti dakwa lelaki sering mengintai rumah selepas maghrib. Seorang pengguna media sosial, Nashira Sofia, berkongsi satu dakwaan yang mengundang kebimbangan melibatkan seorang lelaki yang didakwa berkeliaran di sekitar Taman Universiti Jalan Penyiaran Skudai. Menurut perkongsiannya, lelaki tersebut dikatakan sering meletakkan kenderaan di tepi jalan sebelum berjalan kaki memasuki lorong-lorong belakang rumah sekitar waktu selepas maghrib hingga sekitar 9 malam. Dia mendakwa individu itu gemar mengintai tingkap belakang rumah, khususnya rumah yang tingkapnya tidak bertutup atau membolehkan bahagian dalam rumah dilihat dari luar. Beliau menggambarkan suspek sebagai seorang lelaki India bertubuh tinggi dan memakai seluar pendek. Menurutnya lagi, polis pernah dihubungi namun beliau mendakwa tiada tindakan diambil. Beliau juga pernah mengejar lelaki tersebut namun individu itu memberikan alasan kononnya hanya minum di belakang rumah orang. Perkongsian itu dibuat sebagai peringatan kepada penduduk, khususnya golongan wanita, agar lebih berwaspada dan memastikan pintu serta tingkap rumah sentiasa ditutup terutama pada waktu malam.